Lantaklah orang nak kata apa. Yang penting saya bangga dengan perjuangan. Jangan takut, lawan tetap lawan. Di sini, bahawasa perasaan pencen yang saya sebutkan masa pembahasan itu adalah hak veteran yang bersara sebelum 2013, 1 Januari 2013 berdasarkan kepada undang-undang, berdasarkan pada Perlembagaan Persekutuan dan juga berdasarkan kepada Akta Angkatan Tentera 1972 Seksyen 187. Apabila berlaku saja perasan gaji, mesti dibuat perasan pencen. Tetapi setakat ni Majlis Angkatan Tentera tak buat apa-apa. Ini yang saya pelik. Sekurang-kurangnya dah bincang benda ni. Bayar tak apa, tapi bincang dulu. Sekarang tak bincang. Sebab hari tu semasa menteri menggulung, menteri kata mana ada kenaikan gaji. Apa tak ada gaji? Dia kata penambahkan gaji. Sama. Apabila berlaku penambahan gaji, naikkan gaji. Saya masih dalam servis masa tu. Tahun 2013 gaji saya naik. Jadi kalau ikut Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera 1972, setiap kali berlaku perasan gaji, kenaikan gaji, mesti buat. Jadi kenapa kita nak tunggu keputusan mahkamah? Buat pasal apa? Kuasa MAT ini kuasa yang diberi oleh Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melampaui kuasa mahkamah. Jadi kita buat itu dulu. Ini bila saya tanya tak buat, saya tanya tak buat, tak pernah buat. Tak ada seorang pun nak bawa masuk dalam Majlis Angkatan Tentera.